You orang mana? I tak kisah. Kau nak kau ajar aku. Kalau I ada salah, kalau I ada Tak ada salah. Kau boleh cakap elok kot. Saya tak ada salah. Tak ada salah, kau boleh cakap elok. Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Satu lagi insiden yang benar-benar membakar amarah rakyat tempatan kini tular di media sosial, memperlihatkan kebiadaban sesetengah warga asing yang semakin besar kepala di negara kita. Dalam satu rakaman tular yang berlokasi di Pasar Mini Kasih, Puchong Maju Jaya, jelas kelihatan kelakuan seorang warga Bangladesh yang sangat biadab dan melampaui batas. Apabila disoal secara baik oleh perakam, dia bukan sahaja menjawab dengan nada tinggi dan provokatif, malah berlagak seolah-olah gangster tempatan semata-mata kerana memakai rantai emas. Kononnya, lebih membimbangkan pekerja asing ini berani menengking dan bertengkar dengan warga tempatan di tanah air kita sendiri. Isu ini bukan sekadar soal biadab, tetapi melibatkan 100% kesalahan pengurusan kedai yang terang-terangan melanggar undang-undang negara. Undang-undang dan peraturan daripada Jabatan Immigration Malaysia JIM telah menetapkan dengan jelas bahawa pihak berkuasa tidak pernah membenarkan atau mengeluarkan permit kerja untuk warga asing mengendalikan, menjaga kaunter atau menguruskan premis runcit secara bersendirian. Sektor peruncitan kecil dituntut untuk dipelihara bagi warga tempatan. Namun, kedai ini membiarkan pekerja asing mengendalikannya secara full handle tanpa sebarang pemantauan. Suasana menjadi semakin panas apabila seorang wanita yang mengaku sebagai bos atau pemilik premis tiba di lokasi. Malah perbualan tersebut mencetuskan pertikaian besar dalam kalangan warganet apabila wanita itu mengaku bekerja dengan sektor kerajaan, tetapi dalam masa yang sama mengaku menggajikan dan menyerahkan urusan kedai sepenuhnya kepada pekerja asing tersebut. Corak tindakan dan reaksi wanita ini yang kelihatan sangat menggelabah, defensif dan tidak konsisten membuatkan ramai warganet syak bahawa perniagaan ini menggunakan lesen Alibaba, iaitu menggunakan nama warga tempatan semata-mata untuk mengaburi mata pihak berkuasa, sedangkan operasinya diserahkan kepada pihak lain. Bukannya mendidik atau memohon maaf atas kebiadaban pekerjanya, dia sebaliknya hanya risau periuk nasinya terjejas akibat ditularkan. Sehubungan dengan itu, rakyat mendesak agar pihak berwajib tidak berdiam diri. Pihak PBT, Jabatan Immigration Malaysia JIM, KPDN dan LHDN dituntut untuk segera turun padangnya saat premis Pasar Mini Kasih di Puchong Maju Jaya ini secara mendalam. Siasat keabsahan lesen perniagaan, sema status permit kerja warga asing tersebut dan ambil tindakan tegas kiranya wujud sebarang salah guna PAS atau amalan lesen Alibaba. Jangan biarkan undang-undang negara kita seolah-olah boleh dipijak-bijak begitu sahaja. Kau ajar kau. Dekat Puchong Maju Jaya. Kau ingat aku Puchong apa? Maju Jaya. You orang mana? I tak kisah. Kau nak kau ajar aku. Kalau I ada salah, kalau I ada Tak ada salah. Kau boleh cakap elok kot. Saya tak ada salah. Tak ada salah, kau boleh cakap elok. You punya salah. kalau You polis- pun macam cakap lagi lebih-lebih. Apa? Polis. Apa salah aku? You ambil video saya, you salah lah. Apa aku ambil video tu live? Hasan, kau tak berhenti apa? You orang ambil permission. Aku tunggu sini. Mana bos kau? Kau turun sini. Bawa bos kau. Tunggu lah you. Dia ingat aku goyang ke apa? Hashtag PDRM. You orang Malaysia, you Hashtag. orang permit, you orang IC. Kita pun ada paspor juga, kita bukan. Aku tanya tu je. Kita bukan kosong. You orang macam main. Tak kosong cakap tak kosong. Itu je. Yang kau nak provoke ni apa? You orang macam main ha. Dia provoke. Bagi. Macam nak bagi? Undang-undang kawal dia orang. Aku tanya elok-elok. Kau orang tengok sendiri. Aku tanya elok-elok. Jawab main-main. Kau ajar aku. Maju Jaya. Puchong Maju Jaya. Aku ada viralkan kau ke yang kau nak mengamuk-ngamuk tadi? You mau viral, you kasih video. Aku buat live. Puchong Maju Jaya. Puchong Maju Jaya. Apa salah aku? Bukan you saja orang Malaysia. Banyak orang ada Malaysia. Tapi orang tak buat macam you. Betul ke tak ada kan? Salah ke aku nak buat live? Public. Puchong Maju Jaya, ya betul. Aku lalu sini aku pusing daripada tadi kat situ. Bukan aku duduk kedai kau. So, saya nak panggil you ah. Saya tak panggil you ah. Ni umum kan? Aku lalu kat luar kan? You lalu-lalu lah. Ni Saya bukan panggil you. aku nak tanya dan kau Saya you orang mana? dalam ni boleh tengok balik tau. Kau cakap apa? Dia kosong tu. You tengoklah you cakap apa. Okey, kita tengok. Ha. You mau viral sama saya kan? Kau tengok aku viralkan kau macam mana. You cakap, you orang mana? Kau ajar Bangla ni. Dia ingat dia pakai rantai aku takut. Dia ingat dia pakai rantai aku goyang ke? Dia ingat dia gangster sangat? Ada abang Boplay jaga. Itu lah tu. Suruh abang Boplay dia tu sini. Turun lah. Dia tak tahu aku turun naik balai. Dia tak tahu aku boleh buat dia ke dalam. You fikirlah tapi you kan Aku buat apa? Aku tanya aku buat apa? Kau jawab dengan aku.
Kau jawab dengan aku dulu, aku buat salah apa? Kau baru bunyi. You orang Lalu, tak ada salah. Aku tanya. Aku tanya kenapa Mama marah? So saya cakap apa? Kau cakap apa? Saya cakap orang kata Thailand. Kau tak payah pusing, dalam ni boleh tengok. Orang Myanmar. Bukan ini Myanmar orang. Dan aku tanya kau orang apa? Astaga. Jawab lah. Siapa yang cakap nak hantam? Ha? Siapa yang cakap nak hantam? Macam you cakap macam Maya kuat panggil. Lu cakap kuat dulu mah. Kau yang cakap tengking-tengking. Lu, Aku kau boleh cakap rekod. tengking-tengking Aku ada lu. rekod. Kau nak pusing apa? Kau yang cakap kau ajar orang. Kalau orang mau cakap betul-betul macam mau cakap mau kurang aja. Kau cakap elok-elok. Kau tengok tadi. Itu Nepal. Saya tak cakap orangnya. Oh, kau tak boleh cakap elok-elok? Kau tak ada sopan ah? Dia tak boleh cakap elok-elok. sekolah. Kau ajar. Kau duduk negara mana? Itulah orang mau cakap baik. You dah. Aku cakap elok-elok kan tadi. Orang cakap sudah lalu mah. Apa yang kau cakap elok tadi? Assalamualaikum kak. Sekejap. Tutup dulu kamera tu. Tak, akak. Kau on ke kau tutup? Sebelum aku pergi balai polis. Kalau akak buat report saya public. Kau tutup tak? Bukan public. Kau kacau memang kau orang kacau. Okay guys, Kau orang kita boleh dekat. Okey, akak, saya datang, dia mengamuk-ngamuk. Ya, engkau pun viral kedai aku. Sampai kedai aku tak ada orang datang tau. Mana ada saya viral? Lepas tu kau datang ni kau tak apa. Saya buat kerja Rohingya. Lepas tu Rohingya bersepah lagi kat sini kau buat apa? Saya buat apa? Saya ronda daripada tadi. Saya berjalan. Ayalah engkau orang viral. Semua orang tak datang kedai aku. Engkau tahu berapa banyak aku rugi. Aku nak bayar. Akak kutip daripada Rohingya ke kak? Kau jangan baju. Saya tanya, akak kutip keuntungan daripada Rohingya ke? Saya banyak kali kak pergi balai. Saya dah tanya, dah tahu dah law dia. Sebab tu engkau ajar sangat. Kenapa pula? Saya rakyat Malaysia. Engkau tahu tak? Engkau orang nak tangkap Rohingya. Yang orang lain nak beli kedai aku. Dia datang, saya daripada sana tadi mengamuk-ngamuk. Okey ke? Saya tanya kenapa? Yalah sebab semua orang datang macam tu. Oh, Engkau tahu apa kesannya aku berniaga kat sini? Engkau tahu kedai ni semua aku bayar lesen. okey, akak berniaga lesen. Yang datang beli Rohingya, okey. Bukan Rohingya lah, berlama ramai lagi orang lah. Kalau dia orang tak kosong, dia orang tak takut kan datang sini? Kenapa aku tahu? And then, kenapa akak nak salahkan saya? Bukan saya seorang buat benda ni. Lepas tu engkau sekarang ni kalau engkau buat, engkau masuk dalam golongan tu lah. And then, saya jaga tanah negara saya. Salah ke? Saya tanya akak, salah ke? Tak salah, tapi Apa yang salah saya? yang salahnya engkau nak ambil orang Rohingya. Tapi Rohingya Saya ambil apa? lagi. Bila masa saya ambil, saya viralkan untuk bantu kerajaan. Salah ke? Bantulah, bantu. And then, kenapa akak nak marah? Tak, masalahnya tak ada. Yang membeli, yang merata-rata tu semua sama je. Tak ada perubahan. Apa yang And then, saya tolong. Ya, tolong. Apa yang dapat? Apa yang dapat? Saya dapat bantu. Aku tanya aku tak dapat apa-apa pun. Akak tak dapat apa? Akak ingat saya ada gaji ke saya buat ni? Sebab tu engkau orang ni menyusahkan orang. Apa yang saya menyusahkan? Engkau kalau boleh, engkau buat biar guna saluran yang betul. Okey. Engkau ambil semua Rohingya kat sini. Okey, saya tanya. Engkau buat viral, semua bersepah lagi kat sini. Lepas tu? So, engkau yang punya solution kan, engkau memang teruk lah engkau tahu. Kenapa saya teruk? Saya menggunakan kuasa viral supaya dapat. Baguslah, tapi aku tengok Rohingya semua sepah. Engkau jangan ambil gambar aku sebelum aku pergi balai polis. Tak ada. Aku ni kerja government tau. Tak, saya tahu akak kerja government. Tak, Kak, saya nak tanya kak. Kau jangan nak viral muka aku. Kalau Tak ada, aku tak ada. tengok muka aku keluar, kau faham tak? Kau ingat aku tak kenal ke polis kat sini? Okey, sebab akak kenal, akak berani lah buat sini kak. Saya tanya kak. Kau janganlah gua ajar sangat. Saya tak wajar. Bapak saya pun boleh kak. Saya tak nak buka apa. Saya tahu loh. Kau ingat aku berniaga kat sini, aku tak ada mak bapak ke? Okey, akak ada mak bapak. Bekerja akak kurang ajar dengan saya. Macam mana? Tu nak kira apa? Kau nak suruh aku dia salam sujud dengan kau lah. Tak. Tak, aku nak tanya kau. Kalau kau kata Rohingya kau buat nak tengok nak viral, aku tengok bersepah je Rohingya kat sini. And then sebab itulah tugas saya viral kan. Push kerajaan. Sebab sekarang ni ada orang bayar. Maksudnya tak ada apa aku tengok. Sebab sekarang ni ada orang bayar. Saya nak sekarang ni tujuan saya nak viral kan. Supaya orang yang bayar tu kan, biar dia kena. Tapi tempihnya kena kat aku. Tempiah kena akak, saya tak tahu. Saya tak ada pula cakap pasal mini kasih. Tak ada mention pun. Tunjuk kat saya mana. Sebab kita orang dah kena banyak dah, aku tengok dah. Akak kena, bukan saya. Tapi engkau masuk dalam kategori yang sama. And then biarlah saya jaga negara Angkat saya. kau pergi balik sekarang. Kenapa? Engkau pergi balik dah habis dah kan? Okey dah. Okey. Kalau aku tengok muka aku ada saja kat situ, engkau siap. Engkau orang ni kan viral, engkau suka party kau orang je. Apa? Aku tahu aku pun rakyat Malaysia. Okey. Engkau kata engkau nak tengok itu Rohingya banyak. Aku tengok bersepah. Tak ada kosong, tak ada apa-apa. Sebab ada orang bayar. Tugas saya tunjuk. Oh, dah ada operasi tapi dia tak ada. Engkau tahu And then? engkau punya solution kau macam tu, tapi engkau tak tahu efeknya ke kedai aku. Aku bayar beribu tau sewa.
Akak betul bukan Rohingya, tapi diorang ni kurang ajar. Saya tak cakap pula diorang ni kedai Rohingya. Tadi saya bawa jalan, saya cakap saya bawa pergi MPSJ. Saya berjalan, dia cakap ni bukan kedai Rohingya. Saya tanya kenapa? Saya tanya elok. Dia jawab saya lebih kurang. Lepas tu saya tanya dia, tak boleh cakap elok ke? Tak boleh. Saya ada rekod. Saya ada rekod pekerja akak. Tak, lepas tu kau nak viral pekerja ke kau nak viral apa yang kau orang yang point? Dia kurang ajar. Nah, engkau kata engkau nak cari Rohingya kan? Ada? Aku mengena pekerja aku. Habis Bangladesh kalau kurang ajar dengan Malaysia boleh lah. Saya tanya akak boleh. Sebab ramai yang datang pun. Akak ada education kan? Semua yang datang sama saja. Kalau ambil tu, semua orang akan terkesan macam ni lah. Akak tengok cara dia. Ni baru molek tau. Dalam tu ada tau. Dia jawab macam mana. Saya ni macam saya pelarian. Akak rasa macam mana? Cuba akak duduk kat tempat saya. Tak payahlah duduk. Aku tak nak lah. Ya, sebab akak dah kaya. Ini bukan kira kaya tak kaya lah. Akak duduk tak dekat penempatan macam ni? Tak boleh saya buat video pasal Kau buat Rohingya. video, kau buat betul-betul kau buat video. Dah saya buat lah. Kau buat video macam ni yang kau mengganggu perniagaan aku. Kau tahu berapa bulan dah aku nak bayar gaji nak Saya bayar. tak tahu. Itu hal akak. Memang hal aku tapi Saya kau yang antara yang telah menabur pasir dalam periuk aku. Mana ada? Kau nak aku pergi balik polis apa ni? Akak fitnah saya. Kau ni lah. Akak ada bukti saya viralkan kedai akak. Cuba Tengok kalau ada mana-mana gambar. ada tak? Tunjuk kat saya. Asal pula aku nak lawan engkau ni? Engkau nak cari Rohingya kat Akak nak main law. Akak nak main law. Tak payahlah. Akak jangan cakap akak je government. Bukan akak seorang government. Maksudnya kita Akak rasa saya pergi macam ni saya tak ada belajar ke? Dah, tugas tu lah saya buat. Saya tak boleh Tapi ambil. aku tengok 2 bulan sama je. Tak ada perubahan. Ini Tak ada perubahan. Ini ikhlas aku cakap. Yang terkesannya kedai aku. terkesan kedai akak sebab apa? Rohingya kan? Bukan Rohingya lah. Kat sini macam-macam orang lah. Okey, cuba akak fikir secara logik. Kalau lah ada orang ni semua ni kan tak kosong, hidup dekat sini ada permit, ada segala benda lengkap. Akak rasa diorang perlu takut ke? Tak takut. Ha? Tapi kalau engkau orang dah viral. Tak perlu takut. Kenapa tak nak datang sini? Dah tak kosong, pergi je lah beli buat macam biasa. Cakap bagus. Tak apalah. Saya tanya akak. Akak pergi negara luar, akak ada pasport, akak ada segala benda. Jangan bergaduh macam tak sekolah sangat. Okey, sekarang ni aku cakap dan aku nasihat apa kerja aku dan kau boleh balik. Dan aku tak mau panjang cerita, aku tak nak bertekak tempat Rohingya, aku nak bertekak dengan kau. Tahu, aku cari makan. Sebenarnya saya tak kacau periuk nasi akak. Okey, kalau dah kacau Banyak sudah. telefon saya Dan kat kau dalam. menang cara kau, okey. Go ahead. Aku tak mau macam ni. Daripada tadi saya perhati pekerja akak. Dia. Itu pekerja aku, tanggungjawab aku. Kalau engkau tak perhati, aku cakap dengan dia. Itu sudah cukup. Engkau nak bayar dia, kenapa? Engkau punya Sebab point dia apa? kurang ajar. Tak, engkau punya point Rohingya. Apa kena mengenai dengan pekerja? And dia kurang ajar. Tahu dia kurang ajar, itu bukan masalah Tak, aku. relax akak. Tak payah tengking-tengking. Tak payah jengit-jengit. Aku tangking lah. Tak payah jengit-jengit. Berapa bulan dah kedai aku? Saya tak tahu. Tu bukan masalah saya. Macam saya cakap, bukan masalah saya. Okey, kau orang pergi balik. Apa yang akak nak tengking-tengking kat saya? Sikit kata maaf pun tak ada akak tengking-tengking kat saya. Tak, sebab Saya hormat akak tau. Tak. Saya respect akak. Ya, bagus, ambillah. Aku cakap elok, engkau nak menang kau juga. Bukan nak menang. Saya tanya point apa akak nak marah-marah saya? Aku marahlah engkau datang sini, yang kau buat. Akak tak tengok pun daripada awal. Bila masa saya datang sini, datang suruh serang. Dia daripada awal dia jerit-jerit dekat customer akak. Dia jerit. Ni bukan kedai Rohingya lah. Okey. Dia jerit-jerit. Aku cakap dengan dia, nanti apa nasihat dia. Engkau serang. Okey. Sudah boleh balik lah. Dah lah fitnah saya. Datang sini minta maaf tak ada. Tak apa lah. Dah penat lah. Aku dah pagi-pagi. Segala noda desa kuasa buka mata Malaysia perlu dijaga kekal teguh selalu.